Pada masa itu, kekejaman dan kejahatan British. Ada Datuk Seri Anwar kata kalau kita ungkit ni semua, Siam akan ungkit juga perjanjian Siam ke atas Kedah, pemilikan Siam ke atas Kedah. Seluruh dokumen ahli sejarah dan penghakiman pada tahun 1906 dalam kes Tengku Saad yang menentang Siam dalam pendakwaan ke atas Tengku Saad kerana perangan Siam tu, dia dibicarakan 1906. Hakim pada masa itu mendapati Kedah ni sebenarnya negeri berdaulat dan tidak ada satu dokumen pun yang menyokong bahawa telah berlaku satu pemerintahan efektif Siam ke atas Kedah dari tahun 1821 sampailah sekarang. Tak pernah berlaku. Pada waktu dikatakan Kedah dijajah oleh Siam tu pun, semua pentadbiran dilaksanakan oleh Sultan Kedah. Even surat putus kecil, sekarang ni orang panggil geran tanah. Surat putus kecil pun ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kebawah Duli Tuanku Sultan. Kalau you yang jajah, Siam yang jajah, surat putus kecil mesti Siam sign pasal dia jajah kita. Tak pernah berlaku. Jadi dakwaan ada Ramasamy sebut. Ramasamy ni timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, dia kata Siam jajah Kedah. Patut Kedah Siam ambil balik Kedah. Tak pernah berlaku dan tidak ada sandaran sama sekali terhadap dokumen ataupun apa-apa perjanjian mengatakan Siam secara efektif telah menjajah dan memerintah dan memiliki negeri Kedah. Semua ada. Jadi siapa yang duk sandak kata Siam bisa merintah Kedah, Siam itu semua angan-angan fata morgana. Pasal hakikat yang berlaku berdasarkan dokumen sejarah dan kes-kes mahkamah pada waktu itu menafikan bahawa Kedah pernah dijajah oleh Siam.